selamat pagi. Hai, 早上好。 Saya Sarah Ariana. Saya Cherry Hui. Pada hari ini kita akan bertemu bual dengan seorang guru dan bertanya padanya apakah cita-citanya dahulu semasa kecil. Itu sahaja. Let's go. Nama cikgu? Nama cikgu Ebi Syam bin Sulaiman dari SK Pengkalan Kuap. Baiklah, apakah cita-cita cikgu ketika dahulu ya? Dulu cikgu bercita-cita nak jadi doktor. Oh, baiklah. Mengapakah itu? Sebab dulu cikgu cita-cita nak selamatkan orang, selamatkan kucing. Baiklah. Apakah harapan cikgu kepada generasi yang seterusnya? Cikgu berharap generasi seterusnya, terutamanya anak-anak cikgu, awak berusahalah, belajarlah dan semampu awak untuk mencapai cita-cita awak. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Abby. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama.